apa kita nak respon lah Luna kalau orang cakap macam tu. Luna bolehlah cantik. Dia tak tengok kot gambar Luna waktu sekolah kot kan. Mungkin lah kan. Dia tak tengok gambar gigi I tu kot. Family you ada juga yang ambil aviation juga? Ada. Sebenarnya CK, saya punya adik saya pun seorang pramugari. Masih lagi? Dah tak ada dah. Dah tak ada dah. Adik ipar saya juga merupakan seorang pilot. Wah. Bermula pada you? Bermula bukanlah. Adik ipar saya tu different lah. Tapi saya lah menjadi, kita panggil satu role model kepada untuk adik-adik berfikir saya. Pasal aviation ni satu pekerjaan. Ya. So bila dia orang nampak kakak dia dah macam berjaya, bawa duit balik. Bawa duit banyak. Mainan pula. Bawa hadiah pula pada overseas. Lepas tu nampak macam lain lah kakak kan. Jadi adik-adik ni semua nak ikut. Adik perempuan saya ikut. Sekarang ni adik lelaki saya pula yang insya-Allah akan ikut juga. Kena mencuba. Dia bukan ikut mak bapak punya ni. Dia begini dah dia ni. dia dah begitu dah. Dia dah geram dalam tak sabar-sabar industri tu ni. sebenarnya. Ya betul. Dalam menjadi anak kapal ni adalah ketinggian. Sebab kenapa apa penting? Tu I tak tanya you tadi. You tanya I. Kita dah tukar cik-cik dah. Dia cak-cek. Dia bila kau tanya aku dia jadi cak-cek. Aku tanya kau dia cik-cek. Susah kan? Susah kita susah ni sebenarnya. sebenarnya. Okey, sebab apa Luna? Bagilah peluang macam aku buat kerja Luna. Kau menjawablah Luna. Korang masih lagi bersama dengan kami Cicet Aviation Career. Think Aviation, Think Miatek. Hello, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda memang buat pilihan yang paling bijak kerana anda sekarang bersama dengan Cicet Aviation Career, Think Aviation, Think Miatek. Dan juga untuk anda setiap minggu kami akan bersama dengan anda. Kemudian dalam masa yang sama kita akan bawa guest-guest yang memang dekat sebenarnya dengan industri ini. Pada masa yang sama korang bolehlah komen dekat bawah nak utarakan soalan dan juga kru-kru kita orang akan sentiasalah menjawab persoalan anda. Hari ini sangat-sangat istimewa. Memang seorang yang rapat dengan saya, seorang yang berjaya. Tak kira apa bidang dia masuk, alhamdulillah Tuhan tu bagi je lah segala rahmat kepada dirinya. Ini dia kalau di dalam media sosial dikenali sebagai Luna. Hai semua. Assalamualaikum. Hai Siki. Waalaikumsalam. Ya. Apa khabar Siki? Baik, berbeza sikit suasana berbeza. kita. Ada kapal terbang di sebelah anda. I rasa macam dekat hangar betul-betul ya. Tunggu nak kerja kargo je kita ni. Tapi belum dapat lagi Tak apa, belum you berpeluang. You dah pergi interview ke? Apa dia? Tapi sebenarnya kargo adalah satu industri yang bagi saya sangat luas sebenarnya. Yes, Luna kan? Betul. Sangat luas kejaya dia, industri dia, syarikat dia, keuntungan dia adalah yang sangat-sangat luas yang banyak orang tak nak ambil peluang sangat. Sebab kalau orang tahu pasal kargo tu dia ada cargo management. Lepas tu dia ada kerja untuk syarikat. Jadi kalau untuk anda semua nak tengok peluang-peluang pembelajaran, diploma dan sebagainya, pastinya Miatek ada tersebut dan korang boleh klik je butang di bawah. Sambil-sambil tu Luna nak bagi tahu. Untuk Aviation Career Malaysia ni kan kita orang ada pergi siri jelajah. Wow, okey. Siri jelajah. Pada 29 dan juga 30 Jun nanti untuk anda semua kita akan ada eksklusif interview, kita akan ada pelbagai faedah dan manfaat. Jadi untuk anda semua kita akan berada di Sabah dan juga Sarawak. Wow. So untuk anda yang berada di Sabah, Sarawak tu jangan lepaskan peluang. Mulakan langkah anda bersama dengan Miatek. Betul ke Miatek? Betul. Miatek. Minta maaf ya. Okey, so hari ni tentu kalau Luna dekat sebelah saya kita nak cerita pasal dunia penerbangan lah kan. Anak kapal kalau lebih tepat dia. Kalau orang cakap anak kapal, kalau di Indonesia kita panggil awak-awak kabin. Awak-awak kabin. Yeah. Betul. Awak-awak kabin. Kalau kat sini anak kapal. Kalau bahasa budak-budak muda sekarang stewardess. Ya, ada juga sikit orang panggil trolley dolly. Negara mana tu? Trolley dolly awak kena Google. Trolley dolly. Sebab apa trolley dolly? Sebab kita tolak. Dolly kan doll. Kita kan tolak kad. Macam nak patung tolak kad. Wow. Nampak tak? Special tak pekerjaan tu? Pekerjaan tu sangat-sangat special. Baik, sebelum kita pergi lebih jauh lagi saya nak bagi tahu dulu.
kenapa sebenarnya Luna rasa macam yelah bila dah berada dalam industri dan juga sebelum masuk industri memilih penerbangan ni? Sebelum penerbangan maksud sikit macam menjadi seorang anak kapal. Memilih menjadi anak kapal. Ada lagi anak lain yang kau boleh jadi? Ya, anak tekak. Okay, kadang-kadang kita kadang-kadang jangan salah show sekarang. Jangan ya. Okay. Kenapa? So soalan dia adalah kenapa Luna apa memilih? Pandangan sebenarnya waktu tu dalam dunia penerbangan waktu tu? Okey. Secara jujurnya sikit, memang Luna adalah orang yang tak tahu langsung tentang dunia penerbangan. Memang kita tak didedahkan, kita dibesarkan di kampung kan. Kampung mana tu? Kampung Baru. Kampung Baru. Ya. Kampung juga ya? kan. Juga. Betul, walaupun juga di tengah-tengah bandar. Betul, faham. Tapi kita tidak didedahkan. Sebab apa? Kita bukanlah dari golongan yang biasa naik kapal terbang. Tak pernah. Jadi macam mana perasaan tu timbul itu apabila macam Luna bagi tahulah sebelum ni kita nak merealisasikan impian ibu Luna. Dan Luna rasa kejayaan pramugari ni adalah kejayaan yang mudah dapat duit sebenarnya. Ya. Betul. Okay, I cerita kenapa mudah dapat duit sikit. Pernah tak you keluar je sekolah, you jadi pramugari, gaji you 4,000 sebulan. Pernah tak you terfikir you nak gaji 4,000 sebulan? Masa tu lah. Betul. So bila Luna rasa macam okay lah, aku nak tolong family. Aku nak bagi kemewahan, walaupun tak mewah, nak bagi kesenangan kepada keluarga. So kejayaan yang paling Luna rasa yang paling senang sekali untuk kita nak dapat duit ni adalah stewardess. Jadi nak tak nak you kena macam mana pun you kena capai juga cita-cita you tu. Kena buat juga. Kena belajar juga. Betul. Waktu tu Luna umur berapa? Masa tu saya baru lepas SPM. SPM tu 17 lah, 18 macam tu. Dan kebetulan kan kita pergi PLKN masa tu, tengok pula naik. Awak muda lagi pada saya Ya. Okey, tak apa, teruskan. Awak rasa macam saya tua pada awak Tak, saya 32. Okay. So kebetulan masa tu memang kita tengah ada Malaysia tengah ada macam latihan PLKN kan. So dia hantar kita ni Luna ni pergi ke Sabah, pergi ke Sarawak, Similajau. Wow. Disebabkan naik kapal terbang itu for the kali first pertama time. naik kapal terbang. Naik kapal terbang AirAsia. Tengok macam seronoknya, nak jadilah pramugari. Lepas tu ada pula kawan-kawan kata, Luna you cantik, why not you try nanti lepas habis PLKN. Masa tu lah kita rasa macam bukan nak poyo, tapi try lah. Kita dah ada semangat lah, suntikan yang diberi sebenarnya. Sebab itulah. Sebab yang itulah jadi pilihan utama. Tapi sebenarnya betul kepada siapa yang baru saja bersama dengan kami, untuk dunia penerbangan ni sebenarnya, ialah kita bercakap pasal anak kapal lah hari ini kan. Awak kabin kan. Sebabnya itulah industri kita nak cerita untuk hari ni. Pada umur 18 gaji 4,000 ke 5,000 tu adalah tertinggi dah. Betul. Tanpa you perlu, bukanlah Luna nak maksudkan dekat sini you tak tak perlu belajar. tak. Betul. Tapi rezeki kan macam tu. Betul. Masuk training pun kena belajar sebenarnya. Itu saya pun boleh cakap sebenarnya. Ramai yang bagi tahu macam lepas tu anak saya tak ada diploma ke, tak ada apa. No, sebenarnya memang ada CJ dan belajar, dan anda kena belajar. Tambahan pula kan Luna, kita nak bagi tahulah kan, waktu zaman kita yang ada PLKN tu adalah sangat kan. Memang tak ada sebenarnya aku ni. Alah, muda lagi aku pada engkau sebenarnya. Alah, hai. I ingat you lagi kau diam. Baik. Okey, ramai yang bagi tahu waktu zaman macam kita dulu ni tak ada pendedahan sebenarnya training center ataupun college yang menyediakan tentang aviation ni. Sebenarnya wujudnya macam college ni Luna, sebenarnya antaranya adalah kan macam kita ni, kita rasa macam kenapa tak ada benda ni, kenapa tak ada orang bagi tahu. Bila kita jumpa batchmate yang yelah dia daripada Kuala Lumpur je yang selalu dapat training tu kan, yang pergi bayar kemudian pergi masuk training and then pergi datang interview, nampak kenapa kau well prepared. Macam saya kan, macam kenapa dia ni well prepared sangat. I ada ambil sijil. So dia lebih confidence sebenarnya. Dan tak terkejut bila masuk tu. Macam saya terkejut Luna waktu masuk tu.
Sebab bila masuk training je, nak cakap kiri kanan pun dah lain. Betul tak? Nak serve kita dah tak panggil tisu. Kita panggil serviette. Betul. Benda kita dah nak panggil dapur, kita tak panggil dapur dah. Kitchen dah tak ada dah. Tak ada. Kita panggil galley. Betul. Jadi benda tu bagi kejutan sikit pada saya. Yang memang especially rasa yang macam memang fresh betul-betul. Ya. Walaupun saya rasa waktu zaman tu tak adalah zaman internet yang luas, tapi saya rasa walaupun saya banyak membaca pasal dunia aviation, duit dia banyak mana boleh dapat, kerjaya boleh berkembang macam mana kan. So waktu tu pun saya rasa macam alamak kan, dah tak cukup ilmu lagi kan. Itu saya rasa macam saya bersetuju dengan Luna cakap, sebenarnya walaupun kita masuk dunia aviation tu nampak macam kita tak ada pegang sijil apa-apa, tapi sebenarnya ilmu di dunia aviation ni luas. Ya, tengok macam mana jadi. Aku malu lah. Okay. Tapi tak apa, itu nanti kita akan sembang pasal future kan. Tapi yang pentingnya untuk kali ini, lepas itu macam mana sebenarnya Luna rasa macam dunia aviation ni dia memberi kebaikan pula kepada keluarga, kepada adik-beradik, kawan-kawan dan sebagainya. Boleh share tak? Okey, apa yang Luna boleh kongsikan dekat sini kepada anda semua di luar sana, bila anda terjerumus ataupun masuk ke dalam aviation industry ni sikit, sebenarnya anda akan dapat hidup anda lebih organised. Pengurusan masa yang paling penting sekali. Pengurusan masa, lepas tu anda akan, macam Luna cakap tadi, dapat menyenangkan keluarga dengan gaji yang di-offer. Bukannya sikit, sikit banyak. Dan walaupun macam tu sikit, sebenarnya walaupun kita rasa macam risk, orang kata apa, high risk pekerjaan kan sikit, tapi sebenarnya nawaitu kita lah. Nawaitu kita tu. So kita kena, apa yang Luna boleh concludekan dekat sini adalah jadilah seorang pramugari. Sebab apa? Sebab yang macam Luna cakap tadi lah, gaji dia tinggi. Lepas tu kita boleh bagi kesenangan kepada keluarga kita. Kalau kita nak tukar kehidupan keluarga kita, macam Luna dulu, insyaAllah boleh. Kalau Luna dulu kehidupannya macam mana tu lah? Tak adalah senang sangat sikit. Betul. Dah lah duduk di ibu kota lah kan. Ibu kota penuh dengan pancaroba. Bukan, Luna ni bukanlah lahir-lahir atas dulang emas. Tidak. So kita kena, hospital Kuala Lumpur ke? Tak, hospital Perlis lah kita. Perlis saya pula. Orang Perlis. Saya orang Perlis. Tapi patah balik sini. Faham. Bukanlah kehidupan kita yang senang, tapi dengan pekerjaan inilah yang telah membuatkan kehidupan Luna dan keluarga lebih senang sikit lah. Alhamdulillah. Betul. Dan survival tu lebih tinggi kan. Okey, untuk anda semua pun nak bagi tahu pun, Luna ni, saya pun kali pertama dapat dia punya resume ni. Elok resume ni kan. Mari kita bacakan sama-sama. Ya Allah. Nervous tak? Nervous. Sangat nervous ya. Sebenarnya profil untuk Luna ni memang sangat yalah, kalau bandingkan dengan saya dalam dunia aviation ni, Luna lagi luas kan. Kalau saya ni burung pipih je, sayapnya begitu saja. Kalau Luna ni, untuk anda semua, dia bermula dengan SMK Puteri Wilayah. Sekolah menengah lah. Sekolah menengah SMK Puteri Wilayah. Kemudian SPM-nya di situ. SPM di situ. Itu penting ya adik-adik, SPM kena ambil ya kalau nak jadi seorang pramugari. Jangan terlampau, jangan tak pandai sangat. SPM pun kena balance juga dengan requirement kan. Betul. Dan Luna juga ada mengambil sijil dalam bidang aviation ni. Sebab kita tak ada pendedahan sikit. Orang Kuala Lumpur memang selalu dapat benefit macam ni kan pada tahun 1985. Tak. Salah. 1985. Okey. Sikit saja kan punchline. Saja je. So waktu tu dan selepas itu di Asia. Betul. Melangkah ke dalam bidang penerbangan, kemudian ke Qatar Airways. Alhamdulillah tu saya kata sayap dia tu kembang lebih besar lagi. Betul. Kemudian pergi pula ke Saudi pula. Ya Allah, kembang lagi besar lagi. Nasib baik tak pergi Emirates. Kadang jadi 3. 4 terus. 4. Taklah. Okey. Gurau. Boleh. Emirates boleh.
French pun boleh lah. Boleh. Kena pandai cakap France lah. Takkan tak boleh. Boleh. Sekarang ni semua benda boleh. Betul. Yang penting ada kemahuan. Tapi yang menarik itu bila saya rasa ramai yang menonton bukan saja daripada ibu kota ataupun bandar-bandar utama di negeri kita ni, ada juga daripada luar. Maksudnya daripada suburban yang lain kan berada kan. Untuk Luna sendiri, Luna rasa macam Luna mengambil sijil untuk memahami lebih banyak lagi dunia aviation ni. Kau rasa macam mana sebenarnya Luna? Okey. Keperluan tu tinggi ke tak? Lepas tu saya cakap awal-awal, pandang semua kamera yang ada. Cakap awal-awal. Siapa duduk di ibu kota, dia dapat advantage ini lebih. Tapi sekarang ni kita ada Miatek dah. Yes, betul. Hanya kita nak bagi otak twin tu sama dengan Luna sekarang ni. Apa yang Luna fikir waktu tu, kenapa aku kena ada ilmu dulu sebelum aku nak menjijak kaki. Tapi sebelum you pergi tu, saya nak bagi tahu, siapa yang belajar dulu, saya selalu dapat. Saya selalu dapat. Luna akan bercakap saya betul atau salah tau. Saya dapat bersama dengan Miatek, selalu bagi tahu, saya dengar Abang Zarul bagi tahu, Madam bagi tahu. Dia bagi tahu, you belajar ni, you dah satu langkah, satu kaki dah masuk dunia aviation. Betul. Okey, ulas. Betul. Okey, kalau anda semua yang memang tak pernah ada basic dalam aviation, tak pernah Siapa tahu. Ada tak pernah tahu. Tiba-tiba PMR macam tak ada aviation. Tak ada. SPM pun tak ada. Tak ada. Tak pernah didedahkan. Family members tak pernah ada orang kata sejarah jadi pramugari ke pilot ke, tak pernah tahu. Okey. Pergilah, ambillah kos. Ambillah kos ini adalah sebagai persediaan untuk anda apabila anda nak pergi interview nanti, ataupun bila anda dah dapat interview, dah dapat mana-mana airlines, dah masuk training, tak adalah anda jadi terkejut sangat. Dah di orang kata bagi basic, dah ada basic dalam diri. Satu lagi Sike, sebenarnya ambil kos yang awal ni, okey, contohnya macam Miatek ada sediakan kos untuk cabin crew, ground staff. Ini sangat bagus untuk anda sebagai persediaan awal kepada adik-adik semua di luar sana untuk anda nak jadi seorang cabin crew. Bermaksud di sini anda ada satu keyakinan apabila anda pergi interview nanti, anda dah ada satu confident yang lebih daripada orang lain yang memang tak ada basic, yang memang tak pernah pergi mana-mana course. Okey, jadi pergilah, sebab apa, yang ni boleh membuatkan anda lebih yakin. Lebih yakin, anda akan rasa macam okey, sebelum ni aku dah pergi satu course ni, jadi tak ada different. Cumanya differentnya apabila anda pergi interview. Contohlah anda pergi interview Airlines A. Okey, Airlines A tu bila anda pergi interview tu, anda akan belajar semua tentang Airlines A. Di macam Miatek ni, course dia akan belajar secara keseluruhan. Betul. Okey, tak kisahlah Airlines A ke B ke C ke D, tetapi di Miatek ni sebenarnya dia membuatkan anda lebih berkeyakinan tinggi. Tak pandai make up, dia ajar make up. Betul. Tak pandai catwalk, dia ajar catwalk. Betul. Tak pandai duduk pun, dia ajar duduk. Betul. Tak semua sebenarnya airlines ni dia akan ajar you macam tu. Tapi bila anda ada basic tu, secara tak langsung dia boleh orang kata macam beri keyakinan. Dan tak semestinya kalau katalah anda pergi interview tak dapat, tapi anda dah ada satu basic cabin crew dalam diri. Pergilah mana-mana pun anda akan lebih yakin. Betul tak Siki? Betul. Dan juga untuk Luna tu, siapa sebenarnya yang cocok ataupun Luna ada pemikiran macam aku kena belajar ni. Kenapa siapa ataupun macam mana sebenarnya tercetus macam aku kena belajar ni? Apa yang menyebabkan? Aku kena belajar ambil kos tu lah. Okey. Macam Luna bagi tahu sebelum ni lah, ibu Luna adalah inspirasi Luna. Betul. Sebab memang nak merealisasikan impian dia. Jadi nak menolong family pun satu. So Luna cari juga macam mana aku nak jadi pramugari ni. Macam mana aku nak jadi pramugari? Aku ni bahasa Inggeris pun tak berapa pandai. Sama. Cakap pun broken sampai sekarang lagi sebenarnya. Okay, so macam mana nak build the confidence? So pergilah ambil kos. Pergi ambil kos, walaupun kos tu tidaklah sebenarnya menjanjikan peluang pekerjaan. Anda akan diserap terus masuk airlines ni, tapi tak apa. Dia membuatkan anda lebih yakin, itu je. Dan bila pergi interview tu, sekurang-kurangnya you ada macam orang kata another level up lah sikit. Kan? Boleh rasa bersemangat sikit dan kita tahu sebenarnya apa yang berlaku. Itu sebenarnya saya nak bagi tahu kepada siapa yang bersama dengan kita ni, sebenarnya tak kisahlah ibu, ayah yang peminat Luna yang menyaksikannya ni, bahawa benda ini yang ada Luna takkan tak ada. Sekarang pergi pasar okey dah kena kacau lagi tak? Biasa je lah. Biasalah. Alah mengaku je lah kan. Ada orang minta ambil gambar kan. Yang tu biasa je lah. Kan?
Sebab saya pun sampai sekarang pun ada lagi cakap aku sukalah tengok Luna tu. Tengok. Alhamdulillah. Maksudnya ada je orang tengok you lagi dan mengikuti perkembangan you lagi kan. Terima kasih. Okey, jadi kepada ibu bapa ataupun saudara mara yang rasa macam anak saudara anda atau sesiapa saja yang layak untuk anda rasa macam layak masuk aviation ni kan. Nasihat saya masuk dahulu ambil course tu. Okey, tapi rasanya kita tak cerita sebenarnya bagaimana industri ni mementingkan kebijaksanaan siapa yang nak masuk. Interview kita pun ada test. Betul. Kalau saya share untuk saya dulu, nanti kita dengar Luna untuk test yang bertulis lah. Kita akan dengar yang lain tu interview seperti biasa kan. Untuk saya diuji menulis rumusan karangan mengenai percutian di Malaysia. Wow, sikit. Macam soalan SPM ya? Ya, dia memang letak kat situ 320 patah perkataan in English. So kalau kau tak pandai English macam mana? Itu yang nampak orang keluar balik tu. Faham tak? Dan untuk Luna macam mana pengalaman bersama dengan AirAsia? Ada test bertulis? Masa Luna dekat AirAsia dulu, kita tak ada English test. During my time lah, it was on 2008, 2009 macam tu. Memang tak ada English test lah, okay. So bila Luna pergi ke Qatar Airways, dia ada English test. English test tu dia buat essay dan dia tanya soalan yang dia tanya Luna tu tentang experience, memorable experience kena dalam tulis hidup you. Kena buat karangan lah. Ya. Masa diberikan? Masa diberikan tak salah Luna 1 jam kot masa tu. Tapi disebabkan Luna ni dah ada experience, pernah bekerja sebagai anak kapal di AirAsia dulu. Jadi kita ambil memorable experience tu. Mudah lah. Ya, mudah. Jadi kita masukkan dalam essay tu dan Luna rasa mungkin pengalaman Luna tu tak ada orang lain punya pengalaman. Kita cerita pasal passenger beranak di dalam kapal. Jadi mungkin interview tu kata, mungkin lah kan. Dia kata, wow, macam best je experience dia dah ada experience macam ni, bla 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 bla. So mungkin lah rezeki kat situ. Tapi sikit Luna nak cakap satu lah. Kalau kita tak rasa pandai English ke apa benda, jangan risau. Pergi je. Sebab masa Luna pergi interview Qatar dulu, memang English Luna sangat-sangat orang kata broken habis lah. Okay? Walaupun kita ni pernah jadi pramugari 4 tahun kan Luna dekat AirAsia, tapi kita dalam kelompok kita adalah semua Melayu. Betul. Jadi memang kita bercakap pun passenger kita pun memang kebanyakan passenger orang Melayu. Okay, jadi kita kawan-kawan kita semua Melayu. Jadi kita pun cakap more tu bahasa Melayu kan. So kalau adik-adik di luar sana kurang rasa keyakinan macam mana, macam orang kata bahasa Inggeris saya tak pandai, jangan risau. Pergi ambil course. Mesti dalam course tu dia akan bimbing you macam mana cara you nak bercakap, macam mana cara you nak menulis dengan baik. Okay, tapi yang paling penting SPM lah. SPM kena credit in English, tak boleh lah fail, tak dapat lah nak tolong dek. Faham. Okay, baik, kita nak sembang panjang lagi sebenarnya. Biasalah dalam kita punya chit chat ni kan, tadi kita dah buat introduction pasal Luna, dan lepas ni pula kita nak tahu pula apa lagi kelebihan lagi yang boleh dapat untuk kejayaan ni. Jadi untuk anda semua ingat tau, kita ada siri jelajah untuk seluruh Malaysia sebenarnya. Tetapi bulan 6 ni yang paling best sekali untuk Sabah dan juga Sarawak. Jadi untuk anda untuk dapatkan maklumat macam mana nak dapat invitation, macam mana saya nak sertai, macam mana saya nak jadi macam Luna, mudah saja. Hanya anda perlu klik link di bawah yang ada ni. Tapi apa-apa pun yang pasti untuk Chit Chat Aviation ni, korang think aviation, think Miatek. Kita rehat sekejap Hai guys, korang masih tertanya-tanya aviation macam ni apa? Aviation Malaysia sebenarnya adalah satu platform yang boleh tolong korang capai impian untuk berkejaya dalam bidang penerbangan. Korang nak jadi cabin crew, customer service, ticketing atau ground handling? Dapatkan preparatory training di Aviation Career Malaysia. Kalau nak semua belajar, Aviation Career Malaysia ada 2 jenis diploma yang korang boleh join, iaitu diploma konvensional dan juga diploma work based learning. Bak kata pepatah,
Jangan lepaskan peluang ini. Jumpa kami di Jelajah Borneo pada 29 bulan Jun di Sabah dan juga 30 bulan Jun di Sarawak. Ciao lo. Korang masih lagi bersama dengan kami Chit-Chat Aviation Career, Think Aviation, Think Miatek. Dan kita masih lagi bersama dengan Nurul Liana binti Mustafa. Sikit janganlah sebut nama penuh Ya kenalah. Okey, untuk kali ini untuk anda semua kita boleh dah tahu pasal introduction tadi. Luna, memang berpengalaman betul lah you ni. You kira hebat Masya Allah. Tak adalah hebat mana pun. 14 tahun je. Lama tu sebenarnya. Itu sebab kalau I belum kahwin lagi, I rasa masih lagi kot sekarang ni. Masih lagi kan? Okey, kalau macam tu nak bagi tahu dan tentu ramai sangat kan. Saya ni lagilah Luna, selalu sangat orang tanya saya tahu macam yelah macam saya ni tak layak sebenarnya nak jadi pramugara kan. Dia tu sesuai lah, dia ni sesuai lah. Kan? Apa kita nak respon lah Luna kalau orang cakap macam tu? Luna boleh lah cantik. Dia tak tengok kot gambar Luna waktu sekolah kot kan? Mungkin lah kan. Dia tak tengok gambar gigi I tu kot. Okey, sikit. Sebenarnya kan kalau kita jangan terlampau merendah diri lah. Bolehlah you handsome, you cantik jadi pramugari, bolehlah I ni tak cantik apa semua. Tak, sebenarnya nak jadi pramugari ni dia tak perlu you cantik pun. Betul? Ya. Saya setuju. Luna cakap kuat-kuat lagi. Luna bagi semua orang dengar sekarang. Dia tak perlu you cantik adik-adik ya. Dia tak perlu you tak perlu nak jadi macam Miss Universe. Tak payah. Saya nampak Luna ada buat rolling eyes. Betul ke? Tak perlu. Okey, sebab apa? Okey, pertamanya untuk nak jadi cabin crew bukan cantik yang menjadi ukuran. Betul Luna cakap kuat lagi Luna. Ya, bukan cantik untuk menjadi ukuran, tapi apa? Keyakinan you, confident you, the way you bercakap dengan orang, macam mana you present yourself, macam tu. Dia bukan jenis yang you kena aku rasa aku ni dah model dah Miss Universe, aku pernah masuk pageant beauty lah whatever, aku nak pergilah jadi pramugari. You rasa kalau you tak confident, you overconfident pun you tak boleh sebenarnya. I sangat-sangat macam, bukan nak marah, tapi I rasa sangat-sangat kecewa dengan adik-adik ya. Sebab kalau dikata Kak Luna, ada juga Luna terima DM dekat IG, Kak Luna, saya ni tak cantik tapi saya nak jadi pramugari. Saya ni ada kekurangan lah macam ni. Boleh ke saya nak jadi pramugari? Sebenarnya boleh ke tak boleh itu adalah luck, rezeki. Okey, pergi je dulu. Jangan kata saya tak nak pergi, saya belum mencuba dah mengalah macam mana. Kan? Apa-apa bidang pekerjaan pun kalau you dah mengalah dulu, macam mana? Betul tak sikit? Betul. Macam sikit, awak handsome, awak mesti dapat. Sebenarnya saya tak kalau saya tak ada gambar waktu pergi dulu interview. Waktu zaman muda tu. Tapi saya nak korek memang susah lah. Minta maaf kan siapa yang ada, tolong spill the tea kat sini. Sebenarnya saya tak handsome. Saya adalah macam, saya tak tahu kenapa orang cakap saya handsome lah. Sekarang lah. Kalau waktu dulu saya tak handsome. Tapi saya nak bagi tahu dan rasanya Luna pun boleh bersetuju juga untuk adik-adik kita ni kan. Yang mana nak bagi tahu sebenarnya interviewer tu bila anda datang, pemikiran dia adalah penumpang. Dia tengok muka awak tu, dia lalu tak makan. Tapi janganlah dia bila rasa selamat tak bila awak datang interview tu. Itu sebenarnya maksud dia tak tengok pun cantik ke dia ni. Betul. Dia tak tengok pun. Tapi sikit kalau muka kita ni berjerawat sangat-sangat, banyak sangat-sangat, pergilah buat treatment dulu. Betul tak? Janganlah bila confirm kita memang you akan kena reject. So janganlah pergi. Jadi saya nak bagi tahu Kak Luna, untuk anda kan rasanya trik ni semua boleh pakai. Tengok cermin. Waktu tengok cermin tu, awak anggap diri awak ni sebagai pelanggan di restoran. Yang kat cermin tu awak punya waiter. Awak selera tak tengok? Macam mana nak bagi orang rasa macam nak order banyak lah. Betulkan rambut. Betul. Kat sini nanti orang nampak, orang tegur ada jerawat sikit ke apa ke. Betul kan? Kalau pakai yang perempuan concealer, cuba pakai concealer. Betul. Itu je sebenarnya. Dan saya pun sama. Macam ni saya menilai seseorang tu boleh atau tidak jadi cabin crew. Walaupun kita ni taklah bekerja dengan syarikat mana-mana. Tapi sebab kita nampak macam pleasant tu. Pleasant. Lepas Masa tu Melayu dia apa Luna pleasant? Pleasant ni macam Present lah. bukanlah
Sakit dia gelak tu. Cikir, kan kakak dah bagi tahu tadi. Ya, apa kakak? Kakak kan kata bahasa Inggeris kakak ni dia teruk ya? Ya. Dia delay 15 A saat. level lah, dia A level, okey. Jadi dia nampak lebih macam orang kata macam bukanlah nak kata terlampau overconfident. Oh, aku pergi mesti aku dapat. Tak. Jangan macam tu. Dia macam you kena nampak bila orang tu tengok you, I sukalah dengan you. Apa yang membuatkan interviewer tu suka dengan you? Ya, betul. Apa? You kena cari faktor. Ya. Orang kata wow factor. Wow factor. Orang cakap, saya tak ada wow. Itulah Betul. jawapan yang mudah. Okey, kita dapat tahu bahawa wajah tidak diambil kira. Betul. Sebenarnya. Ya. Sebab tu anda kadang-kadang naik kapal terbang tu, apabila anda tengok muka, oh macam ni pun dapat you faham tak? Betul. Dia bukan nak ada kabel yang besar, kabel yang banyak seperti kita punya mic ni, tak ada. Tapi sebab dia pleasant sewaktu menghadiri interview. Okey. Yang keduanya, siapa lagi ni yang layak untuk bersama dengan kita? Kalau dia kata sekarang ni berat badan. Janganlah compare kita dua je sekarang kita ni. Dah pencen. Anda pencen. Tapi berat awak masih badan, kecil. Masih lah. Boleh pakai uniform lagi lah. Kena tengok balik lah uniform tu. Okay, kalau berat badan sikit. Kalau anda rasa anda obese, BMI tu yang paling penting tu BMI. BMI anda mestilah kena orang kata dalam yang minimum yang di-require kan. Mengikut tinggi dan juga berat anda. Kalau sekarang ni kalau tak salah Luna perempuan 157 cm untuk perempuan, minimum untuk lelaki 164 cm. So kalau anda rasa saya 155, awak rasa awak dapat tak? Tapi mungkin awak boleh cuba kan? Tapi kalau 155, 154 mungkin kena makan minum susu banyak. Ya, betul. Makan toge ke. Makan toge kan. Tapi untuk yang ada masalah berat badan, okey, saya bagi tahu dekat sini. Ada masalah sama ada lelaki ataupun perempuan, betul tak Luna? Kalau you interview ni tiap-tiap 2-3 bulan sekali ada. Bukan Luna kan? Akhir tahun mesti ada. Betul. Tahun depan mesti ada lagi. Ya, setiap minggu ada setiap sebenarnya. Minggu ada. Jadi bagi saya, kalau you masih lagi berat badan tu, you tak boleh nak cure, nak selamatkan diri you, susahlah kan Luna kan, betul tak? Kurus sangat tak boleh, gemuk sangat pun tak boleh. You kena sedap-sedap je. Macam tu. Jadi kepada anda yang rasa macam ada boroi sikit tu, diet lah untuk 6 bulan, 3 bulan. Turunnya kalau betul. umur anda baru 20, 21, anda diet 2 minggu dah turun 5 kg lah. Macam kami ni nak turun 5 kg 5 tahun belum tentu. Ya, betul. Tambah-tambah asyik makan je asyik kerja. makan je. Bagi yang muda ni, anda ada peluang untuk mengecilkan dan menyeimbangkan kehidupan anda. Buatlah kan, betul tak Luna kan? Bila you nak sesuatu, you nak pekerjaan pramugari contoh gaji besar, you kenalah invest dulu macam mana nak jadi pramugari tu, nak jadi pramugara, you kena dulu invest. Okay, kalau you pergi sekali interview you tak dapat, you pergi 2 kali interview lagi tak dapat, 3 kali, you kena fikir kenapa aku tak dapat. Adakah sebab sekarang ni kalau you pergi interview, you ada stage by stage kan. Okay, first stage dia ada grooming lah. Okay, kenapa you tak dapat kat grooming? Mungkin you kena check balik, adakah saya memang tak faham tau, tak dapat bab grooming ni kan. Mungkin terlalu kurus, atau you tak meet the requirement, you punya tinggi you tak sampai yang dia nak tu, ataupun you terlampau besar, terlampau sado dan tak sesuai dengan pemakaian uniform untuk sesetengah airlines. Betul. Ada orang bagi tahu Luna, last time saya pergi interview A, tak dapat dekat A. 10 kali saya pergi A, tapi saya pergi interview B, dapat. Mungkin sebab apa? Mungkin you pergi A tu, you punya features tu tak ada dekat A. So interviewer ni manusia biasa, betul tak? Jadi dia pun tengok you mungkin tak ada kot muka-muka yang macam kita nak. Dan waktu tu pun dia tak berpengalaman lagi. Betul. So dia pergi B, dapat kat B. Dah dapat pengalaman tu, dia improve dekat macam B. Luna dululah masa pergi sebelum pergi ke Asia, Luna pergi Singapore Airlines. Kenapa aku tak dapat Singapore Airlines? Sebab mungkin requirement tak menepati requirement, tak meet the requirement. Mungkin sebab bentuk badan ke, ataupun you punya apa ni yang dikehendaki. Macam contoh dia nak diploma, so you tak ada diploma tapi you pergi juga, you takkan dapat. Sebab dah terang-terang dia dah bagi tahu you dalam dia punya iklan tu, dia nak diploma ataupun level O, A level apa semua tu. Tapi bila you tak ada, kalau you pergi you buang masa.
Itu pendapat Luna lah. Betul. Dan untuk saya tadi kalau cakap pasal berat tadi tu dan juga pengalaman features yang diorang cari itu, betul kita ada pattern sebenarnya dan mencarinya. Yang pastinya untuk anda semua tu berat badan boleh dikecilkan. Betul. Kemudian tadi muka cantik tak cantik jangan risau. Tapi ketinggian tu lah kita tak. Tapi ketinggian adalah satu benda yang penting juga sebenarnya penting. dalam airlines. Dalam menjadi anak kapal ni adalah ketinggian. Sebab kenapa apa penting? Tu I tak tanya you tadi. You tanya I. Kita dah tukar cicet dah. Dia cacet. Dia bila kau tanya aku dia jadi cacet. Aku tanya kau dia cicet. Itu susah kan? Susah kita susah ni sebenarnya. ni. Okey, sebab apa Luna? Bagilah peluang macam aku buat kerja Luna. Kau menjawablah Luna. Okey, sebab apa? Banyak orang tanya kenapa ketinggian tu Kenapa penting? nak tinggi? Kenapa nak kena tinggi? Okey, pertamanya dalam kapal terbang kita ada overhead compartment. Bahasa Melayu Luna. Kompartmen bin je nama dia. Okey, tempat penyimpanan beg lah, senang cerita. Okay? Tempat penyimpanan beg di atas. Di atas. Okey, jadi setengah airline, setengah kapal dia perlukan you tinggi sebab contoh 777 punya aircraft kapal 777 tu besar. Jadi you kena sampai umbrage tu. Kalau you tak sampai, macam mana? Takkanlah you nak memalukan diri you di hadapan passenger you yang ramai. Nak tutup kompartmen tak sampai. Betul tak? Takkan customer nak dukung you pula. Passenger nak dukung you untuk angkat. So kalau you tak meet the requirement untuk you jadi untuk tinggi yang dia nak tu, so macam mana cara you nak? Siapa nak tutup? Kalau tak cukup tinggi tu, siapa nak tolong tutup tu? Satu lagi, kalau macam contoh 787 punya aircraft, dia punya overhead compartment dia jenis yang macam menolak macam tu kan. Jadi kalau you tak cukup, you terlampau kurus sangat, macam mana you nak tolak kompartmen yang berat tu? Rasanya anda boleh Google, kita ada beberapa, tapi kalau editor ni boleh keluar gambar. Okey. Dalam kapal ada dua jenis lah. Satu, tempat penyimpanan barang yang anda kena tolak. Beg itu dia letak ke bawah, kemudian penumpang kena tolak atas baru dia klik. Dah sangat berat sebenarnya. Dah sangat berat sebab beg dah duduk dah kat situ. Betul. Kita kena tolak beg tersebut. Ada satu lagi jenis kapal terbang yang mana anda kena capai penutup dan tekan dekat bawah. So itu antara yang tidak boleh dikompromi kerana kapal terbang dah dibuat begitu. Kita tak boleh ubah menutup tu. Tapi ada yang dapat ketinggian yang ngam-ngam orang cakap tu kan. Nanti dia akan sakit belakang sikit. Sakit belakang, betul. Sakit belakang sebab you stretch kan badan you. Betul. Itu sebabnya kita di dunia penerbangan ni memerlukan you kena tinggi. Kena tinggi dan badan you kena fit untuk you nak. Itulah itu disebabkan nak tolak. Saya pernah pergi wide body aircraft. Wide body aircraft ni adalah kapal besar yang ada dua laluan. Stewardess tu ngam-ngam tinggi dia dia panjat kerusi. Yelah. Itu kan nampakkan memalukan diri anda di halayak ramai. Dia kenalah buat macam mana kan. Satu lagi dia tak nak hilangkan tenaga, menolak dengan kuat. So kalau dia tinggi sikit, dia akan tolak lebih. So jadi untuk anda semua, itu antara keperluan. Kalau ketinggian, saya tak boleh bercakap banyak lah sebenarnya. Tetapi petua-petua orang lama tu, mungkin doktor ataupun nutritionist boleh bagi nasihat lah. Boleh. Kalau macam saya, makan ikan ataupun sayur yang banyak untuk memberi kepada tulang. Sikit tak susah. Siapa-siapa adik-adik kat luar sana yang nak jadi pramugari ni, datang je kos. Kat Maytag ni ada. Mesti dalam kos cabin crew tu, dia akan ajar semua tu. Semua tu. Dan tinggi anda pun akan diukur. Betul. So you tak payah pening dah. Dah tak payah pening kau dapat kerja ni ke tak. Amin layak ke tak untuk kerja ni. Okey, sebelum kita pergi pada situ, kemudian kita dah tahu badan besar, kita dah cerita, wajah kita dah cerita, kemudian ketinggian yang kita tak boleh nak bantu selain daripada berdoa supaya nutrisi anda semakin meninggi. Kemudian yang keempat sekarang ini adalah mengenai peperiksaan. Untuk Luna, rasa macam mana? Adik-adik tu, saya berpengalaman dengan Miatek bila pergi bertemu di lapangan kan. Saya panggil di akak umbi lapangan kan. Tengok banyak sebenarnya keputusan-keputusan yang kurang memuaskan, tetapi baru sedar yang dunia aviation ni bagus. Macam mana Luna tu rasanya? Ada pengalaman macam tu? Ada orang bagi tahu keputusan saya tak okey kak, tapi okey. Okey. SPM Okey, kalau untuk airlines, memang kalau di Malaysia dia sangat menitik beratkan tentang you punya English, bahasa Melayu. You perlu
kredit dalam 2 subjek ini. Okey, dan ada setengah airlines juga yang memerlukan you kena ambil TOEIC. Betul. TOEIC tu macam English test jugalah sebelum you masuk ke untuk pergi ke interview. Minta maaf kalau Luna salah. Okey, dan kalau macam dekat luar negara untuk macam Qatar, Saudi, dia perlukan English juga kredit, tapi bahasa Melayu tak kredit pun tak apa, tapi you mesti pass. Macam tu. So untuk adik-adik di luar sana, kalau anda tak berapa bijak sikit lah, orang kata tak berapa nak pandai cakap Luna dulu kan, jangan risau. Anda boleh ambil banyak sangat sekarang ni kos-kos yang ada tawarkan English punya kos untuk anda ambil sertifikat tu sebenarnya. Untuk anda ambil sertifikat tu yang membuatkan sertifikat tu boleh support dokumen anda. Dia macam tu. Betul. Dan nak bagi tahu pada anda semua mesti dah dengar tadi Luna banyak lagi nak sembang pasal Luna. Kita nak berhenti seketika. Untuk di Miatek sebenarnya TOEIC tu adalah sekali dalam kursus. Best. Jadi dah tak payah pening dah. Tak payah pening, tak payah fikir mana nak pergi, mana nak study. Diorang yang bawakan mereka sini. Okey, kita rehat seketika. Kita akan bersama dengan Luna dalam Chit Chat Career ini. Think Aviation, Think Miatek. Jangan pandang. Nak semua belajar dan kembangkan kerjaya dalam bidang penerbangan? Klik link di bio sekarang. Masih lagi bersama dengan kami berdua di sini. Chit Chat Aviation Career kita. Think Aviation, Think Miatek. Okey, untuk anda semua di Aviation Career ni pasti membuka pelbagai cabang baru, ilmu baru dan industri yang memang on demand sekarang. Kita bukan saja ada untuk aviation. Saya suka sangat guna ayat ni, perkataan ini, pepatah ini, yang mana untuk Aviation Career ni kita membuka peluang untuk anda mendapatkan ilmu sebelum anda masuk ke dalam industri ni. Kerana industri ni berbeza. Jadi pekerjaan yang macam mana tu? Pekerjaan yang above the wing. Above the wing, pilot, cabin crew, ground staff dan juga below the wing. Pun ada juga ramp agent, engineer, cleaner dan sebagainya. So kedua-dua itu ada di Aviation Career. Jadi untuk anda semua dengan lebih mudah, hanya anda perlu klik sahaja link di bawah dan boleh dapatkan pelbagai maklumat-maklumat yang anda perlukan. Dan jangan lupa untuk ikuti platform media sosial Aviation Career Malaysia kita. Di mana tu sikit? Di TikTok terutamanya. Kerana diorang kami sering kali buat live. Jadi anda boleh tanya soalan terus sambil-sambil menonton, yang boleh komen terus. Tak ada masalah kerana kami punya kru-kru tu memang peramah macam Luna. Alhamdulillah. Baik, untuk segmen yang berikutnya ni. Okey Luna. Rasanya Luna untuk kali ini Norliana yang sekarang dengan Luna kan? Sikit salah nama tu. Nurul Liana. Nur pula. Dia fikir cahaya, babe. Ya, Nur muka cahaya kau. Alhamdulillah. Muka kau banyak buat pahala sedekah ke orang. Bawa kuih tak kat aku? Belakang cerita Okey, sebelum kita pergi pada kejayaan ataupun perniagaan itu, Nurul Liana. Saya. Aku rasa awkward pula bila orang panggil Nurul Liana. Itu yang dulu tu kan? Yang zaman-zaman student kan? Nurul Liana datang belum? Kan? Nurul. Nurul. Li tak ada? Tak ada. Tak ada. Nurul ada. Nurul Yana. Yana. Macam tu kan? Dan sekarang Luna ataupun Amin sekarang tu sewaktu berkejaya, apa rasanya you rasa perbezaan kalau saya tak masuk lah industri ni sikit? Apa dia nak lengkapkan ayat tersebut? Kalaulah saya tak masuk dalam industri ni, saya rasa timing saya ke laut dah. Faham. Sebab bila you jadi stewardess ni ataupun you bekerja dalam bidang aviation ni, masa itu sangat penting. Masa itu emas sebab dulu memang pengurusan masa saya sangat ke laut. Memang kalau orang kata pukul 8.30 baru aku terhegeh-hegeh nak siap. So bila you berada dalam orang kata dalam aviation ni, pukul 8, sebelum pukul 8 ni aku dah, kalau tak sampai lagi ni aku dah macam tak boleh, tak sedap duduk kan. Kita rasa macam kena cepat macam tu. Aku bawa lah kereta macam mana pun, jangan kau cepat sampai. Macam tadi aku 10
call time pukul 10 ni, aku kena sampai sebelum pukul 10. Macam mana pun, tak kisahlah 5 minit awal sikit pun tak apa, janji sebelum pukul 10. Tapi Alhamdulillah sempat juga sebelum pukul 10. Betul, macam betul, tu. So masa tu. Masa. Okay. So masa. Lagi satu, you akan lebih confident apabila you bercakap dengan orang. Sebab sebenarnya dunia cabin crew ni, dia orang kata dia communicate. Dia berkomunikasi. Bercakap dengan kru, bercakap dengan customers. Ya. So you tahu macam mana cara you nak berkomunikasi dengan orang. Lepas tu, dan sikit, banyak ya sebenarnya kawan-kawan saya yang mana yang dah resign, yang dah tidak bekerja lagi daripada jadi anak-anak kapal ni, dia beralih arah ke dunia komunikasi. Contohnya jadi pembaca berita, Betul. host. Betul. Lepas tu dia boleh bekerja dalam sektor corporate. Sebab apa? Sebab pramugari ni demand dia apabila dia tahu anda ni, contoh company corporate kan, dia tahu anda seorang pramugari, dia tahu you memang boleh bercakap, you boleh berkomunikasi dengan sangat baik. So dia takkan ada isu untuk ambil you bekerja. Cuma you nak atau you tak nak sahajalah. Okay. You nak jadi secretary pun boleh sebab you dah cukup lengkap package pramugari, cantik. Okay. Walaupun sebelum jadi pramugari ni you tak berapa cantik, bila you dah masuk je auto. Seperti Luna lah. Kan kalau kata tengok gambar dulu dengan sekarang ni sangat jauh beza. Saya saman you kalau you tengok gambar tu. Kan? So Alhamdulillah, sebab bila dengan kerjaya pramugari ni dia dapat buildkan you punya orang kata kecantikan. Kalau you kata you tak cantik, you jadi pramugari dulu. You masuk aviation industry. Betul lah. Tak kisahlah you kerja ground staff ke, you kerja RAM ke, apa sekalipun, as long as you dalam aviation industry, you memang automatic akan bertukar. Macam tu. Dan lagi satu sikit yang Luna rasa yang Luna boleh kongsikan kepada adik-adik di luar sana. Okay, bila you jadi seorang stewardess ni, pramugara ni, apa yang dapat merubah hidup you adalah lifestyle you. Lifestyle you akan berubah lah. Okay. Mungkin mula-mula dulu you akan culture shock sikit. Sebab yelah you tak tahu, tak pernah diberi pendedahan. Tiba you dah masuk dalam airlines industry ni, aviation industry, you akan diberi macam, you rasa macam okay, lifestyle aku dah sedikit berbeza. Macam tu. So try lah. Ya, betul. Apa yang Luna cakap tu memang betul. Lifestyle I nampak pun bukan saja you, ramai pun dekat luar pun kalau tengok, kalau anda follow mereka pun sangat-sangat berbeza. Betul. Dan yang pasti tu saya suka sangat Luna touch pasal bukan sahaja pramugara, ground staff betul. RAM agent ke. Saya pun tak nak sebenarnya ada antara kita memikirkan aviation tu untuk cabin crew saja. Betul, tidak. Luas sebenarnya. Luas. Luna adalah bahasa Inggeris dia diberi nama living proof. Yang mana bidang penerbangan ini boleh sampai ke luar negara. Betul. Qatar sudah sampai. Bukan sampai kat tempat tu, syarikat Qatar tu dia sudah berkhidmat. Ini living proof. Hidup lagi bukti dia. Bukan macam batu bersurat tu. Tidak. Kita cerita kan. Ini gambar Luna dulu dia pernah tak ada. Ada kat sini. Kemudian lepas tu dia pergi ke Saudi. Itu menunjukkan dunia aviation ni berkembang. Betul. You takkan dekat sini je. Betul. Dan itu untuk cabin crew orang cakap Luna. Tak. Betul tak Luna? Semua. Ground staff kita pun ada. Boleh juga pergi keluar. Singapore, Qatar dan juga Saudi, Emirates pun ada juga orang pergi. Bukan itu sahaja. Yang jadi RAM agent pun diorang boleh apply juga. Betul. Dekat negara luar. So luas ya, sangat-sangat luas. Macam mana anda fikir nurse tu, jururawat yang boleh bekerja di negara-negara mana, macam itulah dunia aviation. Betul. Saya sangat setuju dan sokong dengan kan? Ini adalah living proof. Dan saya nak, kalau boleh kita nak buka lagi Luna, saya nak tanya Luna terfikir ke untuk bekerja luar negara tu sewaktu sebelum masuk, ataupun dah masuk baru tahu yang ada luar negara lah, aku boleh lah ke macam mana sebenarnya ke Qatar awal-awal tu? Okay, semasa sebelum Luna join aviation ataupun AirAsia, sebelum Luna masuk AirAsia dulu, Luna tak pernah tahu ada penerbangan luar kecuali Singapore Airlines saja. So Luna tak pernah tahu ada Emirates, Luna tak pernah tahu ada Saudi, tak pernah. Okay, dan satu lagi Royal Brunei. Sebab yang tu memang iklan, memang selalu ada iklan kan dalam surat khabar. Jadi bila Luna masuk ke dalam AirAsia ni, barulah aku tahu Emirates lah ada ni, sebab kita dah diberi pendedahan. So untuk anda yang mana kalau still stuck dekat AirAsia, nak pergi
pergi je. Interview terbuka. Setiap minggu ada. Betul tak? Nak ke tak nak nak je. ke tak nak saja. Itu yang dimaksudkan boleh sampai keluar. Betul. Kalau cakap pasal pilot lagilah Luna, betul tak? Betul. Diorang lagilah boleh berubah syarikat. Ya. Samalah jadi macam kita. Sama ada anda punya kejayaan dekat aviation tu above the wing or below the wing, semuanya boleh berubah. Betul. Jadi maksudnya saya rasa saya nak kerja kat Australia lah lepas ni, kan. Nak mengakhiri sisa-sisa remaja di Australia pun dia boleh minta apply. Sebab aviation ni dia guna bahasa yang sama tak Luna, kan? Apa yang kata pakai dan belajar pasal safety, itulah yang kita belajar di Malaysia. Peraturan dia adalah sama kesemuanya. Servis saja berbeza. Betul kan Luna? Servis saja berbeza dan aircraft apa yang you ambil lah. Aircraft pun kira sama juga. Betul. Kalau asal pakai yang tu pergi kat kata sama. dia, sama juga. Betul. Dekat mana ada, mungkin dia punya terms kot. Dia punya term-term yang digunakan dalam manual, safety manual tu ada sedikit berbeza dengan Malaysia punya. Tapi tak ada masalah bagi yang pengalaman. Dan diorang ni pun juga, Luna boleh cerita tak kenapa sebenarnya syarikat luar suka mengambil rakyat Malaysia, ataupun yang macam Luna dapat tahu kenapa dia buka kat Malaysia, kenapa tak pergi negara lain? Boleh cerita. Okey, kenapa Malaysia? Pertama mestilah dia nak ambil orang yang boleh berbahasa Melayu. Sebab contohnya macam Arab Saudi. Dia sebelum ni dia ambil Malaysian sebab dia ada customer atau passenger daripada Malaysia pergi ke sana buat umrah apa semua, kan. So dia perlukan orang kata language speaker di dalam pesawat, dalam kapal tu untuk operate satu penerbangan itu. Kemudian seperti yang mana kita tahu, orang Asia sangat-sangat lemah lembut, bersopan santun, orang kata lagi. Dan kita lebih menjaga tata susila kita. So mungkin disebabkan itu juga company-company luar ni suka ambil orang Malaysia bekerja dengan company-company luar. Yang ini membuka peluang lah. Daripada yang menonton ni rasa macam boleh pergi luar. Betul. So saya cakap, bila anda minta masuk aviation, tak kira airline mana dalam Malaysia, dia tak akan berhenti di situ je. Betul tu. Hanya anda je yang akan nak jadi macam Luna sampai ke Saudi, ataupun anda nak stay bermain dengan syarikat-syarikat di Malaysia saja pun tak ada masalah. Ya, betul. Kan? Boleh juga. AirAsia, Malaysia Airline, Batik, nak pusing balik AirAsia pun boleh. Memang ada orang buat macam tu. Tapi satu dia punya job scope dia dah jadi grooming consultant dah yang tu. Job scope dia tetap sama. Job scope tetap sama. Tetap sama. Kita nak memastikan penumpang kita selamat sampai ke destinasi yang dituju. Sama je. Mana you pergi pun, local airlines ke international airlines pun, dia punya job scope sebagai seorang anak kapal atau pramugara ni tetap sama. Kita nak memastikan keselesaan dan keselamatan kita punya penumpang-penumpang tu. Dan saya nak share dengan Luna dan juga anda semua, nak bagi tahu, baru-baru ni saya terjumpa dan kita bersembang pasal aviation. Seorang akak ni, puan ni, yang mana dia daripada ground staff. Ground staff. Kita duk bercakap pasal aviation, Luna pergi ke Qatar, pergi ke Saudi dan sebagainya, kan. Luna tahu tak jawatan dia sekarang apa? Dia daripada ground staff tau. Head of Safety. Masya Allah. Nampak tak luas kejayaan luasnya dia tu. Maksudnya kepada anda ni bukan saja inspirasi dengan Luna untuk jadi cabin crew, tapi sebenarnya kami nak menggalakkan anda bahawa dunia aviation ni, industri ni sebenarnya sangat luas. Masya Allah. Kenapa Luna Masya Allah, ya Allah tu? Kerana tahu safety tu susah kan Luna. Bila anda jadi ketua kepada safety dan head seorang of safety wanita lagi, nak handle berapa ramai di bawah dia tu. Di bawah dia tu untuk menjaga keselamatan. Dan dia jadi head of safety. Hebat dia. Daripada ground, dia tak ada above the wing, dia tak ada. Dia semua below the wing. Dan saya tanya dia, kenapa puan layak jadi head of safety? Tapi logik jawapan dia. Kalau macam kita Luna 20 tahun kita berada above the wing, kita tak tahu safety below the wing, safety dalam terminal, safety dekat tarmac, safety dekat check-in counter. Lepas take off kita punya kerja settle. Tak, aku tak ambil tahu dah. Tak ambil tahu dah. Sebabkan dia daripada ground, dia daripada check-in, kemudian dia pergi kepada VVIP lounge, kemudian dia pergi kepada gate, and then ambil pengalaman pergi atas. Sebab itu Caam yang mana menjaga untuk aviation di Malaysia ni, penerbangan di Malaysia ni, CAAM tu, menobatkan dan menerima dia sebagai memberi lesen untuk jadi head of safety. Wow. Satu penghargaan yang sangat besar. Waktu itulah saya rasa bahawa
cabin crew ni tak boleh berkembang sangat sebenarnya. Tapi kita ada cara lain. Yeah. Kita cabang kita berbeza. Berbeza. Dan kalau kita jadi head of safety, nak tak nak memang kita kena pergi on ground. Selain daripada lepas you tak nak, you rasa kalau you tak nak fly lagi, you rasa you nak jadi instructor, boleh. Boleh. You nak jadi grooming instructor, boleh. Yeah. Makeup artist, Betul. boleh. Nak jadi macam sikit, Boleh. boleh. Tak ada masalah. Tak ada Dan masalah. untuk anda semua, kalau daripada cabin crew nak kerja ground, Boleh. boleh, dah penat dah terbang. Ya, boleh. Sayap tu dah penat. Banyak sebenarnya ramai. Lagilah orang ground terima. Ya. Sebab apa orang ground terima sikit? Sebab you lagi tahu apa jadi atas kapal tu. Yes. Maksudnya sebelum orang tu komplain, aku dah tahu dah niat kau apa sebenarnya. So dia lagi Kesabaran pengalaman. itu sangat penting ya. Bila you menjejakkan kaki you ke dalam aviation industry, tak kisahlah you kerja bahagian mana sekalipun, department apa sekalipun, as long as you berada dalam aviation industry ni, you perlu tukar karakter you. Yeah. You kena lebih sabar. So Luna rasa aviation ni memang sangat-sangat membantulah. Ya, itu kita cakap pasal peluang. Tapi sebelum kita balik kat lain, apa-apa saya rasa tiba-tiba saya rasa nak sebut lah kan. Saya nak satu hari nanti sama ada daripada ground ataupun cabin crew akan memegang jawatan sebagai CEO syarikat penerbangan. InsyaAllah. Kita dah lihat pilot Betul. menggalas jawatan tersebut. Mana tahu kita akan melihat Luna menjadi CEO insya-Allah. Amin. Di Tapi syarikat aviation. Ya Allah. Kan? Barulah. Ya. Oi, gaji tinggi. Ya. Bukan 8 bulan bonus sahaja. Bukan. Ada cakap pasal 8 bulan bonus tu kan. Nak tengok syarikat aviation memberikan 8 bulan bonus. Jom kita cerita pasal gaji sekarang Luna. Tadi Luna pada mukadimah Luna dah cakap dah. Boleh bagi mak ayah semua. Alhamdulillah. Ya, masa tu memang banyak sebenarnya sikit. Tahun memang banyak ya, banyak. 4,000 tu. 4,000 kata? Kalau kata kita punya basic salary sahaja RM4,000. Depends Basic? on you punya position. Sebab dekat Qatar dulu kita ada economy class, kita ada premium. Premium tu first class dengan business class. Lepas tu dia ada pula galley operator, which is yang you perlu operate hanya galley sahaja. You tak perlu keluar pergi cabin lah. So gaji dia pun berbeza macam tu. Paling banyak akan menjadi inspirasi boleh kongsi dengan kami. Rasa pernah menyimpan lah, bukanlah gaji, menyimpan dalam masa setahun tu. Kau jangan cakap kau spend semua Luna. Taklah. Kita nak jadi contoh ni dekat Cicit Aviation Carrier ni contoh inspirasi. Okay. Macam Luna bukanlah seorang anak-anak kapal yang kaki party. Alhamdulillah. Okay, bukan memang kaki siapa shopping. yang bukan kaki shopping juga. Okay, Luna memang bila dah keluar negara tu, bila dah dapat tu, niat Luna adalah untuk menyimpan duit. Betul. Jadi Luna boleh simpan 1 bulan 5,000. Tuan-tuan dan puan-puan, gaji basic dia cakap 4,000. Mana dia dapat extra lagi 1,000 tu? Commission flight semua. Maksudnya lagi sebab, besar lah gaji betul. tu. Kalau dekat luar negara, you boleh dapat lah dalam, paling sikit pun you boleh dapat dalam 7, 8. Paling banyak you boleh dapat dalam 10, 11, 12, 13, 14, 15 pun ada. Saya baru teringat, kan cakap saya mencelah pula. Untuk Luna, dibayar gaji dalam apa sebenarnya dimasukkan tu? Cuba cerita di bank mana pergi masuk. Kalau di Qatar, mestilah Qatar Rial. Okay. Kan? So kita ada bank, kita kena buka bank kat sana. So dia masukkan duit dalam bank sana lah. Sama juga dengan Saudi. Macam tu. Masuk bank kat sana, lepas tu kita dipindahkan ke kita Malaysia. nak keluar, setiap kali Luna balik Malaysia, Luna akan bawa lah duit tu semua dan simpan lah. Tukarlah. Faham. Pergi ATM lah. Habislah duit aku dalam bank sana, tak ada. Yelah, takkan nak bagi ada. Betul kan? lah. Kita nak bagi yang belah sini ada. Betul. Kan. So itu benefitnya. Merasalah dapat gaji dalam nilai yang berbeza. Betul. Macam tu. Merasa. Seronok sebenarnya. Seronok kan? Seronok pegang. Bila you, setiap hujung bulan you tengok gaji you 12,000. Seronok. Kan? Yang tak seronoknya bila kami kat sini tengok habis duit lah kan. Hari ni dapat gaji, esok tak apalah, masing-masing rezeki kan orang kata. Betul. Sebab tu aviation kita ni, mempromotkan aviation ni cabin sebenarnya. crew ni especially, you boleh keluar, you boleh expand your wings. You Okay. nak gaji banyak, you keluar lah. Betul. Dan gaji banyak, dan ada juga gaji banyak di Malaysia. Tapi bekerja lah, position lah, kena fight for the position lah. Betul. Baik, sebenarnya tadi kita dah cakap pasal sebenarnya Kejaya Aviation ni dia global. Kita dah boleh pergi luar negara.
Okey, memang of course Luna pilih yang lebih dekat di hati dia dan mudah, iaitu Arab kan, sebab kita dekat kan. Tapi sebenarnya anda boleh pergi di mana-mana saja sebenarnya. Qantas Airways dan yang lain-lain pun, Japan boleh, Korea Airline boleh. Memang banyak boleh. Kemudian gaji yang memang kompetitif lah. Betul. Tak payah cakap lah. Kalau macam saya yang berada di Malaysia ni, umur 19 tu saya masuk, maafkan saya masuk umur 21. Umur 21 tu saya masuk tu, gaji saya dah lebih daripada umur 21 kawan-kawan saya yang lain. Betul. Betul. Dah lebih dah. Itu yang saya dah seronok. Arwah mak saya selalu cakap macam seronok dulu kau kerja. Kemudian benda yang kedua, bukan cakap pasal gaji je, saya rasa saya lebih jimat kerja aviation ni. Makan dah ada atas kapal. Ya, betul. Saya tak ada masalah untuk makan. Tempat tinggal tu, gaji tu untuk bayar tempat tinggal. Shopping, saya dah tak shopping kat tempat-tempat yang mahal. Kita akan bagi tempat-tempat yang berbaloi. Betul. Mula-mula je lah sikit. Mula-mula bila you dah jadi stewardess tu atau steward, you dah excited, cabin crew kan. Betul. Nak pergi sampai satu tempat tu, you mesti nak pergi, nak keluar, pergi shopping situ. Lepas tu bila dah lama-lama you dah bekerja dalam company yang sama, tempat pun yang sama you pergi, so you dah jadi bosan. Lama-lama kau duduk dalam bilik makan Maggi. Ya. Duduk dalam bilik, biasa. Kita tutup langsir. Duduk makan Maggi, ataupun kau order room service, makan atas katil. Atas katil. Seronok. Okey, kenapa jadi macam ni? Bagi tahu pada anda. Kalau macam saya pergi ke Taipei atau Hong Kong. Ya, sikit. Sebulan sekali. Ada sebulan 2 kali. 6 bulan pertama excited. Dah masuk bulan ke-7 memang kerja saja kita buat. Betul. Kita lepak. Dan kalau ada order kawan-kawan tu, kita bantu. Tolong beli. Order ahli keluarga, kita bantu. Kan itu yang seronok sebenarnya kan? Secara tak sengaja juga boleh jadi personal shopper. Personal shopper. Punyalah ramai sekarang cabin crew ya menjadi personal shopper, beli barang untuk anda kan. Dengan harga lebih murah. Betul. Itu yang seronok. Itu lagi jimat sebenarnya. Pertama tadi, betul. Yang kedua, saya rasa lebih berjimat. Yang ketiga tu, saya rasa peluangnya adalah untuk saya menimba ilmu di luar negara ataupun dalam negara. Sebab waktu saya online tak besar. Maksudnya waktu you dah masuk kerjaya sebagai airline, orang bekerja dalam industri, kita mudah ada kelapangan untuk menimba ilmu. Betul sikit. You boleh ambil online kelas ni, online kelas tu. Betul. So saya ambil online mengenai IT waktu tu, melengkapkan sijil saya, dan itu yang rasanya yang cantik dan sebab bagus. Kita ada ni. Banyak masa sikit. Banyak masa dan banyak wang. Banyak masa, banyak wang. Kalau nak ambil study, nak further study, kalau anda masih rajin kan, nak ambil PJJ, belajar online, nak belajar kos ini, kos itu pun boleh, tak ada masalah. Okey, kita akan berhenti rehat seketika. Kita tengok masalah apa lagi Luna ada, kerana masalah itu akan menjadi inspirasi kepada anda. Luna, sangat banyak masalah ni sebenarnya. Kita nak tanya nanti Luna, apa kod-kod menjadi inspirasi kepada adik-adik yang tengok Luna kat Cicek ni. Boleh tak? Boleh. Boleh Kita rehat kejap Okey. Jangan lupa untuk anda semua, Cicek Aviation Career, Think Aviation, Think Miatek. Tahu tak apa itu Aviation Career Malaysia? Tak pastilah. Tu kita nak tanya, apa tu ACM? ACM? Apa tu ACM? Aviation Career Malaysia ni merupakan salah satu platform di bawah naungan YEG untuk memudahkan para pelajar untuk memilih bidang yang tepat dalam bidang penerbangan. Campus yang bekerjasama dengan YEG merupakan Miatek College yang bertempat di Mantin, Negeri Sembilan. Ada kos yang ditawarkan di Miatek merupakan Diploma in Aircraft Maintenance Technology, Diploma in Airport Operation Management dan juga Diploma in Air Cargo. Peluang pekerjaan yang anda boleh ceburi, anda boleh jadi cabin crew, anda boleh jadi air traffic controller, anda boleh jadi customer service dan banyak lagi. Yang mana berminat untuk menyertai bidang penerbangan, boleh klik link di bio sekarang. Ya, masih lagi bersama dengan saya dan juga Luna dalam Cicet Aviation Career, Think Aviation, Think Miatek. Dan juga kepada anda, jangan lupa untuk anda dapatkan pelbagai info-info yang menarik mengenai siri pembelajaran di Aviation Career ini. Anda boleh tekan saja link di bawah. Dan nak tahu juga Luna, untuk di Aviation Career ni kita ada WBL.
Apa tu? Kan apa tu kan? Sekarang ni semua short form je. Kan? Work-based learning. Yang mana dia ada kursus yang ada dalam 2 tahun 18 bulan macam tu, yang dia akan belajar secara teori, kemudian dia terus belajar pula dekat tempat lapangan pula. Jadi untuk dapatkan maklumat tu, kursus-kursus seperti kargo, kursus-kursus engineer dan sebagainya ada. Dan untuk dapat maklumat macam mana nak mohon dan sebagainya, anda perlu tekan saja link di bawah. Dan pastinya ikutilah kita punya platform media sosial untuk dapatkan maklumat-maklumat terkini. Nanti saya akan sampaikan satu yang sangat menarik untuk anda di akhir nanti. Sebab kita dah sampai ke blok akhir dah ni. Alah. Sedih dah. Okey, so sekarang ni jom sama-sama dengan saya Luna. Saya nak check balik. Tadi kita cakap banyak pengalaman Luna, macam mana Luna menyebar tu macam tebar baju dah kan? Ya, tebar roti ke? Apa yang betul ni sebenarnya? Melebarkan. Kau dah sebut menampar ke apa Luna? Menampak. Baik. Okay. So, kita check balik untuk anak kapal. Kenapa saya gunakan anak kapal bukan cabin crew? Sebab saya nak bagi pendedahan kepada anda. Kan? Kalau cabin crew tu nampak sangat above the wing dia. Bagi anak kapal, bagi anda ingat fungsi-fungsi tugas-tugas kami. Anak kapal dia macam sound serious kan? Ya, betul tu sikit. Dan untuk anda semua, kalau di perairan pun dia panggil anak kapal juga. Ya. Okey, pekerjaan ini saya nak check dengan Luna. Sebagai anak kapal, bagus, tepat, bijak. Okey. Betul? Betul. Okey. Bagus, tepat, bijak. Okey. Tugas anak kapal ataupun kita panggil cabin crew lah. Okey. Dia bukanlah tugas yang orang kata, kebanyakan orang banyak sangat orang kata, alah, pramugara, apa je, biasa je, waiter, waitress. Cumanya dia dekat atas kapal. Tak ya, sebenarnya Luna dekat sini nak membetulkan orang kata persepsi di mana orang selalu mengatakan bahawa kerja anak kapal ini adalah sebagai kerja yang biasa-biasa. Sebenarnya bukan kerja biasa-biasa ya CK. Saya sangat-sangat marah ya bila orang cakap macam tu. Sebab Luna. apa? Ya, sabar. Sebab apa? Sebab kita ni bukan sahaja waiter, waitress. Tetapi tugas utama kita apa? Tugas utama kita adalah untuk memastikan kelancaran penerbangan itu. Okey, kita memastikan kelancaran, keselamatan, keselesaan para penumpang di dalam pesawat itu untuk sampai ke destinasi yang dituju, untuk bertemu dengan orang yang tersayang. Okey, kita bukan sahaja serve coffee, tea, makan, tak ada, bukan itu. Kita punya main point, kita punya job scope utama kita adalah keselamatan, keselesaan dan keselamatan. The safety come first. Macam tu. Betul. Jadi untuk Luna, kalau mana-mana orang kata, alah, pramugara, apa specialnya? Biasa je. Cuma diorang dekat atas kapal. Tak ya, saya sangat marah sebenarnya. Betul. Sebenarnya bukan senang ya nak jadi cabin crew ni. Ada yang sampai halfway kena terminate. Sebab apa terminate? Fail exam. Okey, ada yang sampai tengah-tengah jalan tak boleh nak fly pun. Sebab apa? Grooming issue. Macam-macam. Bukan senang untuk you nak keluar, untuk you nak grad, nak dapatkan wings tu sebenarnya bukan senang. Nak belajar tu bukan senang ya Siki. Banyak buku kita tebal macam ni betul. Kan. Jadi untuk anda yang mana yang ada persepsi yang kata kita ni kerja pramugari lekeh lah orang kata kan. Kalau tidak. orang kata tidak. I sangat marah sebenarnya. Betul. Dan pekerjaan ini memerlukan lesen. Ya. Pekerjaan yang memerlukan lesen adalah pekerjaan yang profesional. Betul. Itu untuk maklumat anda. Pekerjaan kena ada kita lesen. pekerjaan yang mulia sikit. Betul. Sebenarnya. Pasti yang memang mulia sebenarnya, kerana kita menjaga keselamatan. Itu pekerjaan memang pekerjaan yang profesional. Pendapatan tadi dah sentuh. Apa boleh pendekkan tentang pendapatan ni? Wow Wow lah. mana? Betul. Wow. Tak kisahlah mana-mana airlines you pergi pun, tetap wow. Sedang kau Luna kan? Ya, sebab apa? Kerja senang je. Ya. Kerja senang. Tadi kau cakap belajar susah, tapi kerja senang. Ya, betul. Belajar susah. Belajar memang hari-hari kau exam. Exam je. Lepas tu bila kau exam tu, kau kena ikut exactly what has been written in the books. Macam tu. Kau tak boleh nak kona-kona. Kalau ada exam essay lah kau kena jawab satu-satu dalam buku tu. Lepas tu kau kena ingat. Kau masih ingat drills tak? Tak dah. Susah macam ni. Susah. Ya, Drill. Sebab saya rasa drill tu dah step dia. Ingat. Tapi step tu rasa dah ke laut so dalam benda tu dah. yang kau kena ingat. By heart. By Bukan heart. sahaja untuk Betul? kita menghafal. Macam tu. So pendapatan memang wow. Wow. Kemudian pengalaman dia.
double wow, triple wow pengalaman. Itu biasa cakap lah kan. Sampai keluar negara, Qatar, Saudi dan dalam negara still humble. AirAsia. Inilah AirAsia dianya. pun is one of the best airlines in the world. Dah berapa belas tahun dah kan? dia mengunggulinya. Dia pegang title tu. Tak berganjak di situ. Okey, kemudian kelayakan, mungkin boleh recap kembali kelayakan SPM. Okey, SPM you mestilah kena credit in English, in bahasa Inggeris. Yang paling penting bahasa Inggeris lah. Okey, dan yang paling penting semua subjek you kena pass lah. Tak boleh lah ada fail macam tu. Betul. Dan masa yang sama juga macam saya ada baca komen juga di Aviation Career ni yang tanya bahawa saya nak galakkan anak saya sambung belajar dahulu kemudian baru mencuburi bidang aviation. Betul. Tak ada masalah sebenarnya. Tak ada masalah. Umur tu kalau tengok pada AirAsia sekarang dia tak ada had. Tak ada had. Sekarang tak ada had. Untuk sampai 60 Malaysia, pun boleh. Ya, sampai 60 pun boleh. Kalau untuk Malaysia Airlines dia ada had sikit. Letakkan di situ 35 ataupun kadang-kadang keluar 42 saya rasa semua airlines pun 35. 35. Kalau amal dan sebagainya itu dibukalah 42. Jadi untuk anda semua jangan risau, nak sama belajar dulu pun boleh, tak ada masalah. Anda ada genggam ijazah, itu menunjukkan tahap pemikiran anda dan kemudian anda cuburi bidang aviation. Tapi kalau sekarang ni anda masih lagi belajar, anak awak masih lagi belajar, kan, lebih cantik, lebih molek, bawa anak masuk terus dalam ijazah ataupun diploma aviation terus. Betul sikit. Aviation management, cargo management, airline management. Sebab dia luas kan dia sikit. Luas. Dia luas. Nak bagi terus diploma, terus bagi dia masuk belajar dunia aviation. Betul terus. Sikit. Yang berkaitan. Kan? Logistik pun salah satu yang berkaitan dengan aviation juga. Nak belajar mengenai logistik. Itu saja ke sikit? Tak ada. Engineer kita ada. Betul. Certificate A dan juga B. Pun ada juga. So, apa kata ibu bapa yang rasa nak belajar tu, suruh dia belajar dunia aviation ni, kemudian baru dia apply dunia aviation. Betul. Tak adalah nanti kecaluran pembelajaran. Macam saya belajar diploma sains, jadi cabin crew. Boleh? Boleh. Tapi pening lah mana aku nak pakai ilmu tu. Tapi tak apa sikit. Sebab you dah sebelum tu, you dah ambil diploma. Tapi itu macam saya cakap, kita macam di kawasan saya tak ada pendedahan pasal dunia aviation. Jadi kalau anda dulu YouTube tu tak ada. Tak ada. Sekarang ada ni, korang terus apply. Senang. Terus pergi Aviation Career Malaysia, terus tahu. Betul. Apa nak dapat, betul? Betul sikit. Cadangan yang baik sebenarnya kita bagi pada ibu bapa ni. Tak payah pening-pening kepala lagi dah. Hantar je anak belajar aviation. Betul. Segala-galanya ada di sini. Ada bantuan lagi tu. Betul. Kita kena baby dah ni, geram pula aku kan. Okey, kemudian kebanggaan. Okey, silakan Luna. Apa sebenarnya bila orang kata aviation ni, ada ke memberikan kebanggaan? Adalah sikit. Sebab apabila you menjadi anak kapal ni sikit, mestilah you rasa bangga, especially kalau you bekerja di luar negara. So kadang-kadang kan I tengok ada kawan-kawan I, parents tunggu dekat airport. Seronok sangat tengok macam wow. Sebab apa ni? Sebab bangga anak aku ni jadi pramugari ni. Pramugari mana ni? Arab Saudi. Arab Saudi. Sebab apa bangga? Sebab dia membawa satu nama. Bukan saja nama keluarga, tapi nama Malaysia. Ya, betul. Luar tu, serve orang-orang luar negara ni. Itu menjadi satu kebanggaan yang Luna rasa macam memang career lain tak ada lah kot. Betul. Dan saya pun dapat juga kebanggaan tu ketika saya berkhidmat Luna. Yang mana anak saudara saya di Terengganu pergi ke airport. Tapi bukan pergi tempat yang menunggu datang ataupun berlepas ataupun ketibaan tu. Tapi di Terengganu tu you boleh duduk kat pagar, boleh parking kereta dan tengok kapal terbang mendarat. Dia duduk kat situ tunggu saya. Sebab dia kata nanti itu bapa saudara dia mendarat. Bangga kan? Bangga. Bila dan sekarang uniform ni dia pakai uniform, keluar jumpa dia sangat-sangat, dan sekarang ni dia bakal bergelar pilot. Wow. So saya rasa it's a good thing, memberi inspirasi. Tapi pilot lah, saya memang bangga kalau dia jadi lebih pada saya pun. Biar kita bermula tapi tengok macam mana kita menjadi inspirasi kepada semua orang. Betul. Family you ada juga yang ambil aviation juga? Ada. Sebenarnya sikit saya punya adik saya pun seorang pramugari. Masih lagi? Dah tak ada dah. Dah tak ada dah. Abang adik ipar saya juga merupakan seorang pilot. Bermula jadi, pada you? Bermula bukanlah, adik ipar saya tu different lah. Tapi saya lah menjadi
kita panggil satu role model kepada adik-adik untuk berfikir saya. pasal aviation ni satu pekerjaan. Ya. So bila dia orang nampak kakak dia dah macam berjaya, bawa duit balik. Bawa duit banyak. Mainan pula. Bawa hadiah pula pada overseas. Lepas tu nampak macam lainlah kakak kan. Jadi adik-adik ni semua nak ikut. Adik perempuan saya ikut. Sekarang ni adik lelaki saya pula yang insya-Allah akan ikut juga saya. Kena mencuba. Dia bukan ikut mak bapak punya ni. Dia begini dah dia ni. dia dah begitu dia dah. Dia dah geram dia dalam tak sabar-sabar dah tu industri sebenarnya. Ya, betul. So dia sebenarnya dia jadi macam satu berjangkit lah. Dia tengok kakak dia macam tu, oh aku tak boleh ni, aku nak kena juga. So adik ikut. Lepas tu adik bawah sekalipun ikut juga. Mana tahu nanti itu belum cerita dengan saudara mara yang tahu you bekerja, tapi lepas tu dia orang bekerja juga ground staff dan sebagainya. Cuma ada yang macam orang kata terlampau dia memikirkan kelemahan. Oh aku tak cantik macam dia ni, macam okay, sabar. Jangan kita cerita pasal inspirasi. Last kejap lagi. Dan jadi untuk kepada anda pun macam saya pun menjadi kebanggaan juga untuk yang sekeliling. Ada juga yang bekerja dan sebagainya. Tapi yang penting untuk anda sekarang ni, yang jadi kebanggaan kita adalah Luna kat sebelah kita ni, Nurul Liana ini. Dan kita rasa berbangga. Kesemuanya itu adalah macam saya cakap tadi, awak adalah living proof yang kejayaan ini boleh pergi keluar, pergi jauh. Dan pergi jauh sangat. Betul. Sangat jauh, 8 jam flight tu kot. Aku akan dengar flight 8 jam aku tahu tak. Tapi 8 jam tu macam 2 jam je rasa sikit. Tak apalah. Tak apa Luna. Janganlah suruh aku bekerja 8 jam kat atas tu lagi. 13 jam ke Istanbul pun dah penat ya? Mengucap je. Baik, untuk anda semua itu dia, tetapi kita dah sampai nak tak nak Luna. Tadi saya menginspirasikan kepada anda dengan bunyi-bunyian burung-burung yang ada di sini. Burung-burung berkicauan. Dia menunjukkan aviation. Dia pun terbang juga. Betul. Mengalukan kehadiran kita di sini. Kami, kalau anda dapat bersama kami begitu luas mata memandang di sini. Di tepi tasik. Dan juga memberi inspirasi. Tapi sebelum Luna menyusun kata-kata tersebut, saya rasa kepada anda semua, ini adalah perkara yang anda harus fikir. Yang macam paling tepat sekali adalah menggalakkan diri anda dan juga keluarga atau kawan-kawan memahami dunia aviation dan peluang-peluang yang ada. Aviation Career Malaysia ni dan juga Menatik tempat pembelajarannya adalah kita menyediakan ruang untuk anda menimba ilmu tersebut dan mencapai cita-cita anda. Betul sikit. Bak kata orang satu kaki dah masuk ke dalam dunia aviation. Tetapi jangan menghukum diri anda muka, jangan menghukum diri anda rupa. Ketinggian boleh hukum lah, sebab itu tiada, susah sikit kita nak buat macam mana sekalipun. Dan kepada yang lain pernah mencuba, saya pernah baca kat komen, pernah dengar live di Aviation Career, oh saya dah pernah cuba dah, sekali tak dapat, tak apalah. No, jangan ada rasa gagal. Betul. Dalam anda mencuba industri. Fikir begini sahajalah, Tuhan tak bagi kita bergelar masuk dalam dunia aviation selepas kita belajar begitu tekun, hebat dan sebagainya. Mungkin waktu tu belum sesuai untuk kita masuk. Tapi kita kena cuba. Hanya pada masa bila, waktu bila, hanya dia saja yang tahu. Yang penting janganlah cakap tak apalah, memang tak layak dah pun. No. Jadi itu daripada saya, tapi daripada Luna, ini penting. Living legend aviation kita ni. Gitu. Okay, untuk adik-adik di luar sana, jangan jadikan kelemahan anda sebagai satu senjata untuk membunuh cita-cita anda. Nampak semangat tak? So kalau anda rasa anda ada kelemahan ini, perbaiki kelemahan itu. Okay? Tapi jangan jadikan ini senjata untuk membunuh impian anda. Kalau anda nak bekerja dalam bidang aviation ni, go for it. Keluar, orang kata, keluar daripada comfort zone you. Gitu. Dan teruskan menimba ilmu dan cari saja kami. Betul. Di Aviation Career ni, anda boleh komen dekat bawah, anda boleh cadang apa saja dan kami amat menitik beratkan pandangan anda. Siapa guest kita selepas ni, macam mana nak pergi, macam mana nak buat, apa yang sikit kena cakap lagi dan terangkan. Saya amat sangat mengalukan komen-komen daripada anda. Tapi sebelum tu kan saya dah janji, dekat akhir rancangan nanti kita akan ada satu yang kita nak umumkan. Ini dia istimewa untuk sahabat keluarga di Borneo, siri jelajah Aviation Career Malaysia. Kita akan menemui anda pada 29 dan juga 30 Jun ini. Dan juga kepada anda, macam mana nak dapat invitation, macam mana anda rasa macam tok nak pergi interview, nak kerja dekat airport.
Susah Syed dah. Syed dah susah. Yang mulanya angan-angan, lepas tu terus berjadi kejaya. Jadi macam mana nak tahu? Hanya klik link di bawah untuk anda submit dan dapat jemputan daripada kami. Ini adalah yang terbaik untuk anda. Jangan lupa follow kami, like, share dan sebagainya. Terima kasih banyak Luna. Terima kasih Siki, terima kasih tim production kerana sudi menjemput Luna ke studio. Yap. Chit Chat Aviation Carrier. Betul. Harap kita jumpa lagi insya-Allah. Dan juga kepada anda, ingat Chit Chat Aviation Carrier ni Think Aviation, Think Miatek. Miatek.